Puas Puas lah selepas kita menderita bertahun-tahun Orang kata perasaan tu tak boleh nak cakap lah. Perasaan kecewa, aku tak kecewa pasal Bottlers lah. Aku kecewa tentang peminat punya expectation terhadap club yang ramai dah keluar ni. Kau kena tahu, ramai dah keluar, player power pun dah keluar, fans ramai dah tarik diri. Tapi kita rasa beruntung lah masih berada di sini masa kita menang. Kau 3 tahun lagi tu, masa tu kau kecil lagi kan. Saya kecil lagi. So perasaan kau macam mana? Kau pun happy tak? Happy lah. Sebab benda ni sokong daripada masa sekolah lagi kan. Tapi tengok bolanya lepas habis sekolah. So kalau start daripada tu tak pernah tengok Arsenal menang langsung. So baru kali ni diberi nikmat lah, orang kata diberi nikmat untuk tengok Arsenal menang. So happy lah. Dah sampai kawan saya ni pun dia kata dah sempat hantar mesej pagi ni dia dah menangis. Sebab Arsenal menang. Betul. Happy lah, happy. Happy sangat. Sepanjang bila start membawa Arsenal? Saya sekolah dah ada 2. Satu sebab abang saudara tu memang sokong Arsenal, dibesarkan dalam circle yang menyokong Arsenal. Ada orang sokong Arsenal juga. Family saya memang tegar Arsenal. Lepas tu lagi satu yang buatkan saya sendiri lagi minat bila Ozil dah masuk Arsenal tu. Bahasa memang minat Ozil. Kalau saya sokong Arsenal ni sebab for sure lah, seperti kebanyakan orang menyokong tim tu, dia tengok daripada hook yang masa saya sokong tu adalah Thierry Henry lah. Dia main di Arsenal. Saya sokong macam setahun sebelum dia orang menang kot. Dan sebab tu lah saya sokong France, sebab Thierry Henry kan main Arsenal dan France. So sejak dari tu orang kata hati tu dah jatuh cinta lah. dah susah nak ni. Sebab kedua, sebelum ni saya tak ingat bila tahunnya, Arsenal ni ada selain dia punya opponent dia, rival dia Spurs, dia selalu juga berlaga dengan Chelsea. So arwah bapak saya Chelsea. Dia memang kuat kita kuat banter lah kadang ni. Tapi sekarang dia dah tak ada. Alhamdulillah saya mewarisi lah Arsenal ni dan sampai ke anak-anak saya semua, insyaAllah Arsenal. Saya akan memberitahu lah. Saya akan memberitahu yang selepas 20 dekad, sebelah 2 dekad, akhirnya Arsenal menang. Abang tak sempat tengok pun benda ni. Macam tu lah. Macam dia. Compare lah video. Ni silakan. Saya dulu kalau saya, of course lah masa dah confirm bottle lagi untuk last season lah. Itu actually season ni pun hampir dah macam macam dah rasa bottle, tapi itulah sebab kita dah support dia dari kecil kan. So masih lagi support, tahu-tahu dah juara. Itulah nombor 2 lah. Selalu sebelum ni dapat nombor 2 je, tu yang buatkan rasa macam tak apa. Sedih sikit lah. Kalau saya perasaan kecewa sepanjang kita sokong Arsenal lah, di mana kita lihat player-player kesayangan kita pergi ke tim rival lah, khususnya Thierry Henry pergi Barcelona lepas kalah Champions League, Van Persie pergi Manchester United, Fabregas pergi Chelsea. So itu kecewaan pertama lah. Selain kita belum tunggu, kita tak menang-menang, kita tengok orang yang kita sayang keluar, pergi pula kelab kita sakit hati. Nasib baik tak ada yang pergi Spurs. Lepas tu setakat nombor 2 tu, selama Bottlers ni saya tak ada rasa apa sahaja, sebab nombor 2 still power kan. Tapi yang Adebayor City. Dia itu pun sakit hati juga. Tapi yang paling sakit hati tahun ni lah. Tahun ni bukan pasal apa, sebab kita ni dah sibuk cerita pasal quadruple
quadruple. Tiba-tiba satu-satu hilang. Saya nak cari siapa yang mulakan ayat quadruple tu. Sebab saya tak setuju dengan benda tu. Tapi sebabkan dia, kita kena tanggung sampai sekarang. Even sampai malam tadi kita dah menang saya tweet sikit je pasal Arsenal. Saya kena banter. Selama ni seumur hidup saya tak pernah tweet apa-apa pasal banter kecuali pasal Arsenal, kecuali match highlight je. Tapi hari ni kena sikit tu tak kena. Baru sikit je. So saya rasa macam saya terima kasih lah saya dipanggil ke podcast kali ni. Saya rasa ini podcast pertama sepanjang daripada Arsenal dulu menang yang lama sampai sekarang. Ini podcast pertama yang kita masuk cerita pasal Arsenal. Daripada zaman tak ada podcast. Arsenal menang ni terus muncul. Ya. Ya, 2021. Ya, betul. Time tu pun saya tak yakin nak masuk sekali dengan dia. So menang. Kali ni baru kita dah betul-betul menang baru kita. Trust the process lah. Ya, trust proses. Akhirnya berbala lah. Untuk final nanti macam mana? Menang pun tak apa. Harapan macam yang Andy pernah kata itu, bagi menang Liga ni dululah. Kalau menang UCL tapi tak menang Liga, agak ni sikit lah kan. So kita dah menang Liga ni, next kita boleh fokus lah untuk Champions League. Tapi kita ke final Champions League tu tanpa rasa beban lah, sebab dah champion Liga kan. So itulah, UCL ada rezeki ada. rezeki ada. Saya rasa saya pun ada lah rasa tak kisah, tapi alang-alang kita dah sampai final, motivation tengah tinggi, player tengah semangat. Why not kita habiskan season ni dengan gila punya happy ending. So hari tu kita menang EPL, tahun ni kita menang ni. Sebab menang tahun ini EPL ke UCL ke, dia akan menentukan macam mana 2-3 tahun ke depan. Sebab bila kita menang, player nak masuk, yang star-star nak masuk pun ada. Nombor 2, player yang tengah main ni dah menang, value tinggi, kita boleh jual. So benda tu menentukan 2-3 tahun depan lah. Sebab takkan kita nak tunggu lagi 23 tahun. Time tu mungkin Anik dah start sokong lain. Satu lagi yang kita tunggu adalah, selain kemenangan Arsenal, adalah kita sedang monitor performance Spurs. Kalau dia relegate, kita akan lagi double happy lah. Saya rasa kita akan mendapat kecaman lah benda ni. Tapi tak ada nafikan. Kita menunggu kita memang menunggu kita punya rival sejati, which is Spurs, untuk relegate. Okay, once dia dah confirm relegate, kita akan hype terus lah. Arsenal as the champion, Spurs tu memang kita akan target lah, fans Spurs untuk we are champion bro. Betul. Ada Bapak Aiman Syah Spurs. orang terdekat kita. Saya rasa player baru masuk tu macam subjektif lah. Setiap tahun kita baru masuk. Kalau saya nak cakap pasal technical sangat pun, mostly lah random fans semua akan cakap kita kena cari striker yang betul-betul boleh score lah. Bukan cakap Gio Keres tak boleh score. Dia debut antara yang terbaik. Yes. 20 lebih skor tahun pertama. Tapi squad kita pasal walaupun dah beli banyak, squad depth kita agak lemah. Ada injury apa benda. Dan nombor 2, Arsenal kena belajar jual orang dengan harga mahal lah. Kita selalu memberi harga mahal. Kita membeli tak ada masalah, tapi kita menjual lah. Sebab nak tunjukkan yang kita punya player ni masa ada value ni, jual lah. Sebab macam sekarang kan, kita dapat tahu yang kita confirm menang EPL pada peluanan ke-37. Sepatutnya peluanan ke-20 lebih tu, walaupun tak dapat confirm lagi, tapi kita dah ada, kita tak adalah setiap kali game tu kita menunggu macam ni boleh menang tak boleh menang, macam tu lah. So rasa Arteta kena improve benda tu lah. Itu saja. Okay, kalau saya of course lah, squad depth tu confirm. Sebab main kat EPL ni, player takkan lari daripada injury yang panjang tu. So bila tengok kepada squad depth Arsenal tu, memang tak adalah dong okay power, tapi tak orang kata macam tak taraf lagi dengan first team punya player. So mungkin cari nama-nama besar untuk buat backup as second team ke squad depth tu. Okay, lepas tu rasa lain tak ada kot. Itu je lah.
Paling Terima sekali. kasih kepada guru menyokong Arsenal. No, London forever. Itu dia daripada siri sampai. COIG. Kalau berjanji episod ni kita akan terus dengan episod seterusnya selepas Arsenal menang UCL. Saya request kalau boleh kita ajaklah penyokong-penyokong Chelsea. Yeah, macam tu. Saya boleh mention terus nama dia. Saya nak panggil. Saya nak call out Dini Chels. Oh, kita boleh call out macam Messi, bercantik. Saya nak call out Dini Chels. Yes. Exam. Kita kena gabung dia. Kita kena letak dia dalam satu ni. Set. Panggil ke sini lah. Betul. Okay. Podcast. Ah. Baik. Terima kasih.